potensi hasil baharu daripada Sungai Muda yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jeneral Ismara. Kita lihat lembangan Sungai Muda ni satu lembangan yang sangat luas. Terkenal lembangan Sungai Muda ni dengan di antaranya potensi-potensi yang ada. Pasir dalam Sungai Muda ni di antara pasir yang berkualiti untuk dibina, untuk jadikan bahan binaan dan dibawa sampai ke negeri mana dah? Ke Pulau Pinang. Pulau Pinang membina hasil daripada pasir daripada Sungai Muda ini. Itu di antaranya. Oleh sebab itulah kita kena mengeksploitasi kualiti hasil Sungai Muda ini dengan harga dan juga cas yang lebih kompetitif, lebih bermakna untuk keuntungan negeri Kedah ini. Dan pengurusan pelembungan pasir ini perlulah dibuat secara lestari. Dan saya berharap mana-mana kontraktor dan juga syarikat ataupun JLC yang terlibat di dalam kuari pasir ini dapat melaksanakan proses pemeliharaan tapak ataupun rehabilitation proses atau program selepas daripada kawasan ini diambil pasirnya. Dan kita lihat bagaimana di setengah-setengah negeri dia boleh mendapat menjanakan tenaga menggunakan hidroelektrik ataupun menjanakan tenaga. Sebab itulah dalam aliran air Sungai Muda ini boleh kita dapatkan hasil tenaga daripadanya untuk memastikan bahawa tenaga yang terhasil tenaga hijau, green energy. Di mana green energy ini akan memberi manfaat yang banyak kepada negeri Kedah itu sendiri. Kemudian kita melihat bagaimana Sungai Muda ini merupakan nadi kepada kehidupan rakyat negeri Kedah. Sumber-sumber daripada Sungai Muda ini digunakan untuk pertanian dan juga perusahaan, industri dan sebagainya. Dia merupakan ikon kepada pembangunan negeri Kedah, jantung ekonomi kepada kerajaan negeri Kedah. Oleh sebab itulah saya berharapkan kepada agensi-agensi yang berkenaan ataupun portfolio yang berkenaan cuba highlightkan Sungai Muda ni sebagai jantung kepada negeri Kedah. Semua kita makan beras, makan nasi. Makan nasi yang terhasil daripada beras daripada negeri Kedah. Mada sangat masyhur kerana Sungai Muda ini. Negeri Kedah juga masyhur dengan Sungai Muda ini. Tuan-tuan Yang Berhormat Speaker, saya mencadangkan agar satu program peringkat antarabangsa, contohnya Muda River International Festival, boleh dijadikan sebagai satu ikon bagaimana Litua di Langkawi itu sudah terlekat setiap tahun dalam kalender pelancongan, dalam kalender sukan. Oleh sebab itulah Sungai Muda ni juga atau Muda River International Festival ni perlu di-highlightkan dengan program-program sukan, program-program pelancongan supaya muda ni terkenal dengan sungainya.